Amerika Syarikat dan Iran baru sahaja bersetuju untuk gencatan senjata selama 2 minggu. Dan sementara dunia menarik nafas lega, seorang lelaki benar-benar marah dan namanya ialah Vladimir Putin. Jadi, kenapa Rusia marah tentang perjanjian yang menyelamatkan nyawa dan menurunkan harga minyak? Jawapannya terletak pada syarat tersirat dalam gencatan senjata, aliran minyak global dan permainan kuasa yang sedang berlaku di belakang tabir. Apa yang kelihatan seperti keamanan sebenarnya sedang mengurangkan pendapatan perang Moskow secara senyap, dan negara yang Putin sangka membantunya mungkin sebenarnya baru sahaja mengkhianatinya. Jadi, mari kita selami berita paling buruk yang pernah dihadapi Kremlin sejak mereka sedar Ukraine tidak akan menyerah kalah. Presiden Trump telah mencipta detik ini. Iran merayu untuk gencatan senjata ini dan kita semua tahu perkara itu. Sebagai satu kebenaran, Presiden, pagi ini adalah hari besar untuk keamanan dunia. Pada 8 April, Donald Trump mengumumkan bahawa Amerika Syarikat telah bersetuju untuk gencatan senjata selama 2 minggu dengan Iran. Ini bukan berlaku secara tiba-tiba. Ia berlaku tepat sebelum tarikh akhir yang ditetapkan olehnya sendiri, di mana beliau telah memberi amaran kepada Iran bahawa ia akan menghadapi akibat yang serius jika tidak mematuhi. Sejak dari awal lagi, ini bukan soal niat baik. Ia adalah tekanan, dan tekanan itu telah memaksa perubahan. Washington membuat satu tuntutan yang jelas. Buka semula Selat Hormuz atau berdepan serangan ke atas infrastruktur utama. Iran bersetuju, tetapi dengan cara yang berhati-hati dan terancang. Iran akan menghentikan serangan peluru berpandu dan membenarkan kapal bergerak dengan selamat, tetapi hanya jika serangan Amerika juga dihentikan. Anda boleh lihat keseimbangan di sini. Ini bukan soal saling mempercayai. Ini bukan keamanan. Ia adalah dua pihak yang berundur pada masa yang sama, masing-masing memerhati satu sama lain dengan teliti, menunggu sebarang tanda kelemahan. Dan kerana itu, ketegangan tidak pernah benar-benar hilang. Dalam beberapa jam, Majlis Keselamatan Negara Tertinggi Iran menjelaskan bahawa ia hanyalah sementara. Bukan satu penyelesaian, bukan pengakhiran, hanya jeda taktikal. Penjelasan itu sangat penting Kerana ia mengubah cara anda melihat keseluruhan situasi. Ia memberitahu anda bahawa keadaan ini boleh meletus pada bila-bila masa. Pada masa yang sama, ada satu lagi lapisan di sini yang mudah terlepas pandang tetapi sama penting. Perjanjian ini tidak muncul begitu sahaja. Ia didorong oleh Shahbaz Sharif yang campur tangan dan menjadikan Pakistan sebagai penghubung antara Washington dan Tehran. Pakistan amat berbangga dengan peranan yang telah dimainkan dalam mencapai kejayaan luar biasa ini yang tidak mungkin tercapai tanpa profesionalisme dan dedikasi pasukan diplomatik Pakistan. Perbincangan sudah pun dijadualkan bermula di Islamabad yang bermaksud ini bukanlah satu pengakhiran. Ia adalah satu peralihan. Konflik sedang beralih daripada peluru berpandu ke meja rundingan, tetapi tekanan masih wujud. Sekarang, apabila anda menjauhkan diri daripada diplomasi dan melihat apa yang sedang berlaku di lapangan, di sinilah kisah sebenar mula terbuka. Seperti yang anda sudah tahu, sebelum gencatan senjata, Iran telah menutup Selat Hormuz sepenuhnya selama beberapa minggu. Ini bukan sebarang laluan air. Ia membawa hampir 1/5 daripada minyak dunia setiap hari. Jadi, apabila ia ditutup, ia bukan masalah tempatan. Ia serta-merta menjadi masalah global. Dan itulah yang sebenarnya berlaku. Teheran memastikan semua orang faham bahawa sekatan itu bukan sekadar ancaman. Ia memberi amaran bahawa mana-mana kapal yang cuba melalui Selat Hormuz boleh menjadi sasaran. Tetapi kemudian ia membuktikan perkara itu langkah demi langkah. Kapal-kapal kecil diganggu dan kru melaporkan hampir berlaku pelanggaran. Tetapi, kejutan sebenar berlaku pada 11 Mac apabila Mirinari yang berdaftar di bawah bendera Thai terkena 2 projektil di Selat Hormuz. Bilik enjinnya terbakar, kru terpaksa dipindahkan dan 3 kelasi hilang. Itulah detik segalanya berubah. Sehingga ketika itu, pasaran hanya bertindak balas terhadap retorik. Selepas serangan itu, mereka bertindak balas terhadap realiti dan insiden tersebut menjadikan sekatan Iran satu krisis sebenar. Setelah batas itu dilangkaui, reaksi berlaku dengan pantas. Kos insurans meningkat 2 kali ganda hampir serta-merta yang terus menyebabkan penghantaran menjadi lebih mahal. Kapal tangki mula berkumpul berhampiran Oman menunggu isyarat yang tidak pernah tiba. Yang lain pula, tiada pilihan selain mengambil laluan jauh mengelilingi Afrika, menambah beberapa minggu kepada masa penghantaran dan meningkatkan kos secara keseluruhan. Apa yang bermula sebagai langkah ketenteraan dengan pantas bertukar menjadi masalah rantaian bekalan dan dari situ menjadi halangan besar dalam rantaian bekalan global. Kejutan ekonomi pula menyusul selepas itu. Harga minyak melonjak, bukan kerana bekalan terhad, tetapi kerana ketidaktentuan berlaku di mana-mana.
Minyak mentah AF meningkat melebihi $112 setong, manakala Brent melonjak melebihi 110. Negara-negara yang sangat bergantung kepada tenaga dari teluk, terutamanya di Asia, mula merasai tekanan hampir serta-merta apabila kos bahan api meningkat. Di Eropah, kerajaan mula menggunakan simpanan kecemasan hanya untuk menstabilkan keadaan. Kilang-kilang di India mengurangkan shift kerana bil tenaga tiba-tiba menjejaskan margin mereka. Dan para petani di seluruh Eropah melihat harga diesel meningkatkan kos untuk membawa hasil tanaman ke pasaran. Tekanan itu tidak terhenti di stesen minyak sahaja. Wilayah teluk menghantar hampir separuh baja urea yang diperdagangkan di dunia. Dengan kapal-kapal yang tersekat atau diubah laluan, harga baja tersebut melonjak dengan cepat. Para petani di India dan sebahagian Asia tiba-tiba berdepan kos yang lebih tinggi untuk menanam tanaman seterusnya. Tekanan seperti ini akhirnya akan muncul dalam bil barangan runcit untuk berjuta-juta keluarga. Dengan setiap tajuk berita baharu, Rasa risiko itu terus meningkat. Pada masa gencatan senjata diumumkan, pasaran sudah pun tertekan. Sebaik sahaja Donald Trump mengesahkan perjanjian itu, harga-harga terus menjunam. Minyak mentah AS jatuh dengan mendadak dan Brent turut jatuh beberapa minit kemudian, turun semula di bawah $100. ini bukanlah pembetulan yang perlahan. Ia adalah pelepasan tekanan kerana ketakutan yang telah mendorong harga tiba-tiba hilang. Anda sebenarnya boleh melihat perubahan itu berlaku secara langsung. Kapal tangki yang sebelum ini tersekat, tiba-tiba mempunyai laluan yang jelas semula. Kapal-kapal yang telah mengambil laluan jauh mula berpatah balik. Kos insurans mula berkurangan. Pedagang yang sebelum ini membayar lebih untuk melindungi diri mereka, tidak lagi perlu berbuat demikian. Dalam hanya beberapa jam, sistem mula seimbang semula. Dan perubahan itu secara semula jadi membawa kita kepada Rusia. Walaupun harga minyak yang lebih rendah dirasakan sebagai kelegaan bagi kebanyakan orang, bagi Rusia, ia bermakna kehilangan pendapatan. Minyak dan gas menyumbang kira-kira 1/4 daripada bajet persekutuannya. Wang itu menyokong operasi ketenteraan, menstabilkan ekonomi dan membantu menyerap kesan sekatan. Semasa krisis, harga yang lebih tinggi telah memberi Moskow ruang bernafas tambahan tanpa sebarang usaha tambahan. Setiap perubahan harga minyak sebanyak $10 boleh mengubah hasil pendapatan sebanyak berbilion rubel. Dan itulah yang sebenarnya berlaku kepada mereka. Kejatuhan harga yang berterusan memberi kesan besar kepada dana yang diperlukan oleh Kremlin untuk memastikan segala-galanya berjalan lancar. Jadi, apabila harga turun semula di bawah $100 selepas gencatan senjata, kelegaan yang dirasai di Asia dan Eropah turut disertai dengan pengetatan mendadak dalam unjuran fiskal Rusia. Moskow secara diam-diam menyambut baik kekacauan itu sehinggalah pasaran membuat keputusan sebaliknya. Dan kini, Putin hanya mampu melihat talian hayat minyaknya semakin mengecil sambil dia memeriksa carta terbarunya. Inilah sebabnya gencatan senjata ini memberi kesan lebih hebat kepada Rusia berbanding hampir semua pihak lain. Kremlin sudah pun mengarahkan hampir 40% daripada bajet persekutuan kepada pertahanan dan keselamatan, dengan sebahagian besarnya digunakan untuk perang di Ukraine. Setiap hari pertempuran berlarutan. Ia menghabiskan wang dengan cepat untuk senjata, gaji tentera dan pembaikan peralatan. Kos terus meningkat sementara kemajuan di medan perang semakin perlahan. Pasukan Rusia masih menekan di beberapa kawasan, tetapi kemarahan telah berkurangan dengan ketara dan serangan balas Ukraine secara beransur-ansur menghakis kawasan yang pernah dikuasai Moskow. Selain itu, bertahun-tahun perbelanjaan besar telah menyebabkan dana kekayaan negara mempunyai simpanan yang tinggal sedikit ke tahap berbahaya. Hasil minyak dan gas telah pun merosot dengan ketara pada awal tahun ini sebelum krisis Hornwood memberikan lonjakan jangka pendek. Kini, talian hayat itu semakin lenyap. Putin tidak boleh sekadar mencetak lebih banyak wang atau meminjam tanpa had tanpa mencetuskan inflasi yang lebih tinggi yang menekan rakyat Rusia biasa yang sudah pun menghadapi bajet yang lebih ketat. Inilah kesan sebenar yang menyakitkan. Wang tambahan daripada harga minyak yang tinggi telah memberi Moskow masa berharga untuk memastikan mesin perang terus berjalan tanpa perlu membuat pemotongan yang menyakitkan di dalam negara. Kehilangannya sekarang memaksa beberapa pilihan yang paling sukar. Tarik wang daripada program sosial, naikkan lagi cukai atau perlahan operasi di Ukraine. Tiada satu pun pilihan ini yang kelihatan menarik bagi Putin. Hanya dalam beberapa hari, satu perjanjian yang membawa kelegaan kepada seluruh dunia telah secara senyap-senyap menjadi salah satu kemunduran keuangan terbesar yang dihadapi Kremlin dalam beberapa bulan. Hey, jika anda seronok melihat talian hayat minyak Putin semakin mengecil secara langsung, tekan butang suka dan langgan. Kami baru sahaja bermula. Sekarang, kita sambung semula. Semasa krisis, kekurangan telah memihak kepada Rusia. Pembeli sanggup membayar lebih kerana bekalan kelihatan tidak menentu. Tetapi sekarang, ketidakpastian itu semakin pudar dan lebih banyak minyak memasuki pasaran, kelebihan itu mula hilang. Menjadi lebih sukar untuk menjual minyak pada harga yang lebih tinggi itu dan margin mula mengecil.
Untuk seketika, konflik di Timur Tengah kelihatan seperti sesuatu yang boleh membantu ekonomi Rusia pada masa yang sukar. Gencatan senjata mengambil situasi yang sebelum ini memihak kepada Rusia dan mengembalikannya kepada pasaran biasa. Dalam pasaran biasa, Rusia perlu bersaing semula tanpa sokongan harga yang didorong oleh krisis. Apabila laluan sempit strategik menjadi lebih ketat, Rusia mendapat kelebihan. Tetapi, apabila ia terbuka semula, kelebihan itu mula hilang dan tekanan kembali semula. Selepas anda melepasi isu wang, terdapat juga kerugian diplomatik dan di sinilah keadaan mula menjadi agak janggal untuk Moskow. Beberapa hari sebelum itu, Rusia dan China telah menggunakan kuasa veto mereka di Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk menghalang satu cadangan yang bertujuan melindungi perkapalan komersial melalui Selat Hormuz. Di atas kertas, mereka berkata ia tidak adil kerana hanya menuding jari kepada Iran. Tetapi jika anda lihat bagaimana ia berlaku, ia membuatkan Rusia kelihatan kurang seperti pemain neutral dan lebih seperti menyokong Iran. Pada masa yang sama, itu sebenarnya menguntungkan mereka. Wilayah itu tekang, Kapal-kapal berada di bawah ancaman dan harga minyak semakin meningkat. dengan berdiri bersama Iran pada ketika itu, Rusia boleh menolak tekanan barat sambil turut mendapat manfaat daripada ketidakstabilan yang berlaku di belakang tabir. China berdiri teguh di sisi Rusia dalam veto PPP itu, menyatakan resolusi tersebut berat sebelah dan memberi amaran terhadap sebarang tindakan yang boleh memburukkan keadaan. Beijing juga mempunyai sebabnya sendiri. China membeli sejumlah besar minyak dan gas dari Teluk dan tidak mahu sesiapa pun menetapkan peraturan bahawa kuasa besar boleh memaksa laluan laut dibuka sesuka hati mereka. Jadi, sementara Pakistan menjadi tumpuan sebagai penghubung yang membantu, Rusia dan China pula kelihatan seperti pihak yang lebih suka kesesakan lalu lintas itu berterusan sedikit lama lagi. Itu tidak kelihatan baik sekarang apabila kapal-kapal sudah mula bergerak semula. Untuk menambah lagi keadaan, apabila anda lihat siapa yang sebenarnya campur tangan untuk meredakan ketegangan, ia bukan Rusia. Ia adalah Shahbaz Sharif. Pakistan mengambil peranan sebagai orang tengah, mendekatkan Washington dan Tehran serta membantu memulakan rundingan. Itu penting kerana Rusia telah bertahun-tahun cuba meletakkan dirinya sebagai negara yang boleh mengimbangi semua pihak di rantau ini. Pada saat ini, peranan itu terlepas dari tangan mereka. Donald Trump dan pegawai-pegawai Iran mengucapkan terima kasih kepada Pakistan dan mereka secara langsung merujuk kepada Sharif. Jadi, apabila keadaan boleh menjadi semakin tegang atau kembali tenang, Pakistan dilihat oleh kedua-dua pihak sebagai jambatan penghubung. Pengiktirafan seperti itu sebenarnya lebih penting daripada yang disangka. Rusia baru sahaja meletakkan dirinya sebagai pembela Iran, malah menghalang tindakan di PBB untuk mengukuhkan pendirian tersebut. Tetapi kini, apabila Iran telah bersetuju untuk berbincang melalui Pakistan, tindakan Rusia sebelum ini tidak lagi kelihatan begitu kukuh. Ia mula terasa seolah-olah Rusia hanya menghalang sahaja. Dalam tempoh hanya beberapa hari, Rusia telah berubah daripada kelihatan seperti pemain utama dalam situasi tegang kepada berada di luar ketika keadaan semakin reda. Dalam dunia diplomasi, perubahan seperti itu sukar untuk diabaikan. Sekarang, mari kita lihat dengan lebih dekat pada terma-terma yang dipersetujui kerana di sinilah keadaan mula terasa jauh kurang stabil daripada apa yang kelihatan pada awalnya. Sekilas pandang, semuanya kedengaran agak mudah. Kedua-dua pihak berhenti seketika, kapal-kapal mula bergerak semula dan rundingan pun bermula. Tetapi apabila anda melihat dengan lebih dekat, anda akan sedar bahawa ini sebenarnya tidak dibina atas kepercayaan langsung. Ia dibina atas kuasa tawar-menawar. Washington mengekalkan tuntutan yang ketat dan perlu dipenuhi segera. Keutamaannya jelas. Buka semula Selat Hormuz, jamin laluan selamat untuk kapal dagang dan hentikan serangan peluru berpandu ke atas tentera AS serta sekutunya. Sebagai balasan, Amerika Syarikat akan menangguhkan serangan mereka sendiri dan berundur daripada operasi ofensif di Teluk. Bila anda dengar buat kali pertama, ia kedengaran seperti pertukaran yang seimbang. Tetapi apabila anda dengar bahasa yang digunakan oleh Donald Trump dan pasukannya, nada itu menceritakan kisah yang berbeza. Ini bukanlah sesuatu yang dipersembahkan sebagai kepercayaan. Ia dipersembahkan sebagai satu syarat jika Iran mematuhi gencatan senjata itu. Jika gencatan senjata itu koyah, walaupun sedikit, tindak balasnya adalah serta-merta. Syam sendiri menyatakan cadangan 10 perkara Iran sebagai satu titik permulaan yang boleh digunakan untuk rundingan. Antara lain, Tehran mahu sekatan dihentikan, wang yang dibekukan dibebaskan dan hak untuk terus memperkayakan uranium. Mereka juga mahu terus menyelaras lalu lintas kapal melalui Selat Hormuz sendiri dan melihat bilangan pangkalan Amerika yang berkurangan di sekitar rantau itu. Syam berkata, Amerika Syarikat telah pun mencapai matlamat ketenteraan utamanya dan bersedia untuk berbincang mengenai keamanan jangka panjang di Timur Tengah. Kedua-dua pihak mendakwa mereka telah mencapai sejenis kemenangan di sini. Semua orang tersenyum untuk kamera sambil diam-diam masih bersedia dengan senjata mereka. Apabila anda beralih ke Iran, gambaran mula menjadi lebih luas. Tehran bukan sekadar bertindak balas terhadap tekanan. Ia sedang cuba membentuk apa yang akan berlaku seterusnya. Iran mahukan sekatan Amerika Syarikat ditarik balik, pembebasan aset yang dibekukan, pengiktirafan haknya untuk meneruskan pengayaan uranium,
pengaruh berterusan ke atas Selat Hormuz, pengurangan kehadiran tentera Amerika Syarikat di seluruh rantau ini serta perlindungan untuk sekutu-sekutu serantau mereka. Iran juga menuntut satu resolusi yang mengikat di Majlis Keselamatan PBB untuk memastikan syarat-syarat ini dimasukkan ke dalam undang-undang antarabangsa. Langkah itu mengalihkan perbincangan daripada medan perang ke ruang di mana Iran boleh terus mengekalkan kelebihan tawar-menawar walaupun selepas pertempuran berakhir. Apabila anda meletakkan kedua-dua pihak bersebelahan, perbezaannya menjadi sangat jelas. Amerika Syarikat memberi tumpuan kepada apa yang sedang berlaku sekarang. Amerika Syarikat mahukan kestabilan, laluan perkapalan yang terbuka dan jaminan keselamatan segera. Iran pula melihat jauh ke hadapan. Ia menggunakan saat ini untuk mendesak perubahan yang boleh mengubah kedudukannya untuk bertahun-tahun akan datang. Walaupun kedua-dua pihak berundur pada masa yang sama, mereka berundur atas sebab yang sangat berbeza. Satu pihak cuba mengawal masa kini. Pihak satu lagi cuba membentuk semula masa depan. Gencatan senjata mula terasa jauh lebih rapuh daripada yang kelihatan pada awalnya. Bukan tekanan itu sudah hilang, tetapi tekanannya telah beralih. Di sinilah persoalan besar timbul. Sekarang kita sudah faham tentang gencatan senjata. Ke mana sebenarnya hal ini akan pergi dari sini? Sebenarnya, tiada jalan yang jelas. Tetapi, satu jalan yang realistik mula terbentuk apabila anda melihat bagaimana kedua-dua pihak bertindak. Presiden telah memberitahu kami supaya tidak menggunakan alat-alat itu. Dia telah meminta kami untuk datang ke meja rundingan. Tetapi jika orang Iran tidak melakukan perkara yang sama, mereka akan mendapati bahawa Presiden Amerika Syarikat bukanlah seseorang yang boleh dipermainkan. Dia tidak sabar untuk membuat kemajuan. Dia telah memberitahu kami supaya berunding dengan niat yang baik. Dan saya rasa jika mereka berunding dengan niat yang baik, kita akan dapat mencapai satu perjanjian. Tetapi itu satu tanda tanya besar dan akhirnya terpulang kepada orang Iran bagaimana mereka berunding. Saya harap mereka membuat keputusan yang betul. Dalam keadaan terbaik untuk kestabilan global, gencatan senjata bukan sahaja bertahan, malah ia mula menjadi lebih kukuh. Perbincangan di Islamabad semakin mendapat momentum, ketegangan reda dan Selat Hormuz kekal terbuka tanpa gangguan. Apabila aliran itu kembali normal, harga kekal jauh di bawah paras tertinggi semasa krisis. Bagi kebanyakan negara di dunia, hasil itu terasa seperti satu kelegaan. Pemandu di Eropah membayar kurang di stesen minyak. Kilang-kilang di seluruh Asia mendapat ruang bernafas dari segi kos tenaga. Rantaian bekalan mula kembali normal. Namun pada masa yang sama, hasil yang sama secara senyap mencipta tekanan di tempat lain. Bagi Rusia, kelebihan yang dinikmatinya hilang. Harga tinggi itu telah memberikan Moskow pendapatan tambahan. Dengan harga yang menurun dan bekalan kembali pulih, penampan itu semakin mengecil, memaksa Kremlin membuat pilihan yang lebih sukar mengenai perbelanjaan ketenteraan, keutamaan dalam negara dan berapa lama ia boleh mengekalkan tekanan dalam perang Rusia-Ukraine. Jika rundingan di Islamabad gagal awal, Iran mempunyai pengaruh yang jelas yang boleh digunakannya semula. Ia boleh menyekat akses melalui Selat Hormuz. Dan dengan hampir 1/5 aliran minyak global menjadi pertaruhan, pasaran bertindak balas serta-merta. Harga mungkin melonjak semula ke paras tertinggi yang dilihat semasa sekatan. Premium perang kembali. Kos penghantaran meningkat. Dan tiba-tiba, keadaan yang sama yang membantu Rusia sebelum ini muncul semula. Kemudian ada jalan ketiga yang sering muncul dalam situasi seperti ini. Penghantaran disambung semula tetapi tidak sepenuhnya. Kos insurans kekal tinggi kerana risiko masih belum hilang. Pasaran menjadi tenang, tetapi tidak pernah benar-benar reda. Harga berlegar-legar dalam julat sederhana yang tidak menentu. Bagi Rusia, itu mencipta hasil yang bercampur-campur. Keuntungan besar hilang, tetapi sebahagian kelebihan masih kekal. Beberapa hari akan datang sangat penting. Jika mesyuarat di Islamabad yang diketuai oleh Shahbaz Sharif mula menunjukkan kemajuan sebenar, momentum akan beralih ke arah kestabilan dan Rusia akan kehilangan kelebihan daripada kekacauan yang selama ini diam-diam menguntungkannya. Tetapi, jika keretakan mula kelihatan, ketidakstabilan boleh kembali dengan cepat dan bersama dengannya, keadaan yang sama yang mengubah pasaran. Apa pun yang berlaku, satu perkara menjadi jelas. Apa yang berlaku di sekitar kawasan sempit perairan di Teluk tidak akan kekal di situ sahaja. Ia merebak keluar, membentuk harga tenaga, pengaruh politik dan tekanan ekonomi di seluruh dunia selalunya lebih pantas daripada yang dijangka oleh sesiapa pun. Akhirnya, apa sahaja yang berlaku selepas ini tidak akan menghapuskan satu kebenaran yang sedang kita saksikan sekarang. Kremlin telah mengalami tamparan hebat. Rusia telah meletakkan dirinya untuk mendapat manfaat daripada masalah berpanjangan di Timur Tengah. Ia telah bertekad untuk terus meraih keuntungan daripada ketidakstabilan itu. Tetapi kini, masalah tersebut semakin reda lebih cepat daripada yang dijangka dan Kremlin hanya mampu melihat carta harga yang semakin menurun. Usaha damai di satu sudut peta boleh mencetuskan kesukaran baru di sudut lain. Dunia kini sedang melihat betapa pantasnya membuka satu laluan sempit strategik boleh menutup strategi pihak lain. Gencatan senjata ini mengingatkan kita bahawa hubungan global saling berkait rapat.
Apa yang kelihatan seperti pengurangan ketegangan di peringkat tempatan boleh mengubah keseimbangan kuasa dan wang beribu-ribu batu jauhnya. Bagi Rusia, masa senang kerana harga minyak yang tinggi baru sahaja terhenti. Bagaimana mereka menyesuaikan diri dalam minggu-minggu akan datang boleh menceritakan banyak perkara tentang sejauh mana kekuatan kedudukan mereka apabila kejutan luar tidak memihak kepada mereka. Kisah ini masih berkembang. Tetapi pihak yang pertama jelas kalah dalam fasa ketenangan kali ini. Ialah negara yang paling banyak mendapat manfaat jika kekacauan berterusan. Jadi, jika anda mahu sentiasa selangkah di hadapan menghadapi masalah global seterusnya yang membuat seseorang seperti Putin memeriksa carta beliau dalam keadaan panik, tekan butang suka dan langgan. Kami akan terus membawakan anda kisah-kisah di sebalik tajuk utama.